Halo guys, Assalamualaikum. Ini ceritanya bongkar bawang. Pak Su kemarin beli, bawa dibongkar. Lanjutlah kita nak ngupas bawang guys. Kita kupas-kupas lot bawang tu. Lanjutlah kita nak ada kecipir tu guys. Ada nubi, cipir nak masak esok ke pipir ceritanya tu. Cabai tu ada memang. Lanjutlah kita nak reting-reting cabai tu. Lanjut kita nak motong-motong ini. Kucai kemarin tu ada. Lanjutlah kita nak motong kecipir. Ini kita cepat-cepatkan ya guys. Lanjut kita nak motong kacang panjang guys. Biar durasi biar cepat. Guys, potong kacang panjang. Nak buat nasi goreng lok kita ni ceritanya tu dah kita potong-potong, dah kita siang-siang apa guys. Itu ada nasi, nak buat nasi goreng kampung. Udah jadi nasi goreng kampung kita ni guys. Nasi goreng kampung ini telur dadar kucai, tak jadi nak buat bakwan ceritanya. Kita bikin telur ya lah, telur dadar. Nasi goreng kampung pun kita dah jadi, telur kucai dadar udah jadi. Itu ada apa ya nak gadis tu beli. Lanjutlah. Tak nak jadilah kita ni masak, nak makan nasi goreng ya lah. Udah masak nasi goreng, malas nak masak sayur. Lanjutlah kita nak makan nasi goreng tu guys. Malas dah nak masak, kena udah bikin nasi goreng. Lanjutlah nak makan nasi goreng, dah kenyang lalu malas nak masak dah lah. Makan nasi goreng ya lah. Nasi goreng pun alhamdulillah banyak. Nyaman nasi kampung ni guys. Udah lama tak bikin guys. Lain dengan nasi biasa tu, nasi goreng biasa. Kalau nasi kampung ni tak kasih kecap, kasihkan teri, cabai pedas-pedas. Nyaman guys, makan guys. Tu ya tu makanan orang kampung. Kok kata saya nasi goreng kampung, nak tahu yang lain. Orang lain kan bisa nasi goreng yang enak-enak. Kok kita ni nasi goreng kampung je. Dah dulu ya guys ya, aku nak makan